Sebelum ni nak jadi Air Force. So walaupun Air Force tak jadi, so saya pun masuk TD. Sebab ini pun dalam kalangan ATM dengan uniform yang sama. 10 tahun yang lalu, dia pernah kehilangan ayahnya yang berkhidmat sebagai tentera udara. Tapi kali ini, dia pergi buat selamanya, meninggalkan ibunya dengan luka yang paling dalam. Ikuti kisah ini. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Seorang anggota tentera yang mengikuti kursus di Kem Batu 10 Kuantan meninggal dunia di Hospital Tengku Ampuan Habzan HTTAA semalam. Anak bekas juruterbang Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Major C. Kayabu yang terbunuh dalam nahas pada 2016 dilaporkan meninggal dunia ketika menjalani kursus di Regimen Pertama Kor Amor Diraja Kem Batu 10 Kuantan, Pahang. Segala-galanya bermula pada 15 September 2024. Seramai 1,144 prajurit muda menamatkan latihan prajurit muda Siri 200 2024 di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson, Negeri Sembilan. Dalam istiadat di Padang Kawat itu, nama Trooper K. Indran, 22 tahun, turut tersenarai sebagai antara yang berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan. Beliau kemudiannya ditempatkan untuk mengikuti kursus kru armor kelas 1 di Regimen Pertama Kor Amor Diraja. Penempatan itu membawanya ke Kem Batu 10 Kuantan, Pahang bagi meneruskan latihan lanjutan sebagai anggota Amor. Indran merupakan anak kepada Mendiang Major C. Kayambo, seorang jurutera tentera udara Diraja Malaysia yang terkorban dalam nahas pesawat pada tahun 2016. Pesawat jenis Beechcraft B200T yang diterbangkan oleh Major C. Kayambo berlepas dari pangkalan TUDM Subang sebelum terhempas berhampiran terminal peluru pangkalan udara Butterworth, Pulau Pinang. Tragedi itu meragut nyawa Major C. Kayambo ketika sedang berkhidmat untuk negara. Namun peristiwa pahit tersebut tidak pernah mematahkan semangat Indran untuk menyaruh uniform ketenteraannya. Saya menguatkan mental saya sebab saya sebagai sulung, anak yang sulung, saya kena kuatkan diri sendiri dan saya yang akan kena bawa family saya ke atas. Namun detik hitam berlaku pada 18 Februari 2026. Ketika sedang mengikuti kursus di Kem Batu 10, Indran dilaporkan ditemukan tidak sedarkan diri di dalam kem terbabit. Kejadian itu berlaku pada hari Rabu dan mencetuskan kebimbangan dalam kalangan pegawai serta rakan setugasnya dan beliau segera dibawa keluar dari kem untuk mendapatkan rawatan kecemasan. Menurut Ketua Polis Pahang Yahya Osman, mangsa diberikan rawatan sejurus tiba di hospital berkenaan. Pasukan perubatan berusaha menstabilkan keadaan yang ketika itu kritikal sebelum ahli keluarga di Pulau Pinang dimaklumkan mengenai keadaan Indran selepas beliau dimasukkan ke wad. Tak ada Tuhan, tiada siapa dapat menidakkan. Pada 19 Februari 2026, kira-kira jam 4 petang Khamis, Indran disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di HTAA Kuantan. Berita pemergian anggota muda itu pantas tersebar dalam kalangan rakan seperjuangan dan ahli keluarga. Kematian tersebut kemudiannya dilaporkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut sebagai laporan rasmi bagi membolehkan siasatan dijalankan. Chinese New Year, video call dengan family member, everything. He was very happy. Dengan semua members dia sembang, video call, mama dia tengah buat BBQ. Dia tunjuklah BBQ dan bilik yang dia ni dekat sini buat BBQ something like that. Proses bedah siasat dijalankan pada pagi 20 Februari 2026 di Jabatan Perubatan Forensik HTAA. Hasil awal mendapati tiada kesan kecederaan fizikal luaran pada tubuh mangsa. Malah, organ dalaman juga dilaporkan berada dalam keadaan baik tanpa sebarang kerosakan nyata. Pada awalnya, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut atas sudden death report SDR. Ketika itu, pihak polis sedang menunggu laporan kimia bagi mengenal pasti faktor sebenar yang menyebabkan kematian Indran. Sebelum keputusan rasmi diumumkan, dakwaan di media sosial mula tular mengaitkan kematian Indran dengan unsur buli dalam kem tentera. Amat mengejutkan apabila beberapa hantaran mendakwa mangsa dipukul menggunakan kayu dan besi di dalam kem berkenaan. Gambar ketika mangsa menerima rawatan turut dikongsikan tanpa pengesahan rasmi mana-mana pihak berkuasa. Spekulasi itu mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan netizen.
Namun Ketua Polis Daerah Kuantan Asyari Abu Samah tampil menafikan dakwaan tersebut. Beliau menegaskan pemeriksaan awal tidak menemukan sebarang kesan kecederaan pada tubuh mangsa. Siasatan setakat itu tidak menunjukkan wujud unsur jenayah dalam kematian berkenaan. Polis memaklumkan bahawa jika terdapat unsur buli, laporan perubatan pasti menunjukkan kecederaan ketara. Sementara itu, Ibu Mendiang S. usia 52 tahun kelihatan tabah namun jelas dirundung kesedihan ketika berada di Jabatan Forensik. Bapa tiri mendiang El Mativanan 35 tahun memaklumkan mereka kali terakhir berhubung sehari sebelum kejadian. Mereka sempat membuat panggilan video dan inderan kelihatan sihat serta ceria dan merancang untuk mengadakan perhimpunan keluarga pada bulan berikutnya. Mendiang disifatkan sebagai anak sulung yang bertanggungjawab terhadap 3 adiknya, Varshini 21 tahun, Sarvian 17 tahun dan Matrashini 12 tahun. Pada malam 20 Februari 2026, jasad Indran dibawa pulang ke kediaman keluarga di Taman Seri Nibung, Pulau Pinang. Ketibaan jenazah direkodkan sekitar jam 1.45 pagi dalam suasana hibah dengan kehadiran ahli keluarga serta jiran terdekat untuk memberi penghormatan terakhir. Pada 21 Februari 2026, istiadat penghormatan penuh Angkatan Tentera Malaysia diadakan sebelum pengebumian. Keranda mendiang dilitupi jalur gemilang sebagai simbol penghormatan negara dengan 9 anggota mengusung keranda, diiringi 12 pegawai serta 50 anggota ATM. Istiadat itu menzahirkan penghargaan terhadap khidmat mendiang sebagai anggota tentera. Pegawai memerintah Regimen Pertama Kor Amor Diraja Lieutenant Colonel Nazrul Abdullah menyerahkan jalur gemilang kepada waris. Mendiang kemudian disemadikan bersebelahan pusara ibunya di Tanah Perkuburan Hindu Batu Lancang, Pulau Pinang. Lokasi itu menjadi saksi 2 generasi anggota beruniform disemadikan dalam tempoh sedekat. Ibu mendiang menyifatkan kehilangan itu sebagai satu ujian besar yang berulang. Dia bagaimanapun meminta orang ramai menghentikan spekulasi tidak berasas serta menegaskan dia tidak pernah menyatakan anaknya dibuli atau didera. Benda tu memang tak betul. Indran tak dibuli, tak dipukul, tak dicederakan. Okay? Physically he's very normal. He's very normal. Postmortem pun dah buat separuh lah. I mean dalaman belum lagi. Okay? Tapi memang normal. Okay, jangan burukkan ATM lah sebab saya first of all, memang saya marah. Saya pun ingat buli cedera macam tu. Tapi sebenarnya bila lepas postmortem, memang tak ada. Dia mengakui pada awalnya berasa marah kerana tidak dimaklumkan lebih awal mengenai keadaan kritikal anaknya. Namun hasil bedah siasat yang menunjukkan tiada kecederaan fizikal menenangkan kebimbangannya. Dia meminta agar nama anggota tentera Malaysia tidak dicemarkan dengan dakwaan tidak benar. Perlu lakukan bedah siasat kedua untuk dapatkan kebenaran sebenar. Demikian tegas seorang pemerhati susulan kenyataan MIC Pulau Pinang menggesa siasatan menyeluruh dijalankan berhubung kematian anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM Trooper K. Indran 22 tahun. Malaysian India Kongres Pulau Pinang melalui pengurusnya J. Dinagaran mengesa siasatan terus dijalankan. Beliau mencadangkan supaya bedah siasat kedua dipertimbangkan bagi memastikan kebenaran sepenuhnya. Beliau turut merujuk keperluan ketelusan demi keadilan kepada keluarga mangsa. Suasana hibah menyelubungi upacara penghormatan terakhir mendiang anggota tentera Trooper K. Indiran 22 tahun di kediaman keluarganya di Taman Seri Nibung, Pulau Pinang petang Sabtu. Turut memberi penghormatan terakhir ialah Tengku Panglima Perang, Lieutenant Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang berkenan berangkat ke kediaman keluarga mendiang. Dia datang ke rumah saya pun dah rasa okey, saya boleh orang kata adalah semangat je. Okey sikit lah. Dan dia mai jumpa anak yang dah tak ada dah. So nanti nak ucap terima kasih kepada dia. Ya, terima kasih banyak Tuanku. Begitulah kisah ini. Yang pergi akan meninggalkan yang hidup dengan kenangan yang takkan pernah padam. Mohon NGO jangan nak ambil kesempatan nak jadi hero suruh buat postmortem kali kedua bagai. Mak mendiang pun dah kata, jangan nak bising-bising. Mendiang tak kena buli pun. Salam takziah buat ahli keluarga. Sekian, terima kasih.